Pagi ni saya scroll phone macam biasa dan berita lalu depan mata. Perang dekat sana sini, harga minyak naik, mata wang jatuh, terus saya tutup phone. Dalam hati saya fikir, jauh betul. Bukan aku pun. Tapi peliknya, sebulan lepas tu barang dapur pun naik. Minyak makin hari makin mahal. Barang import, senyap-senyap tukar harga. Duit gaji, sama je. Tapi rasa makin susah. Dekat situlah baru saya perasan. Berita global ni bukannya cerita dekat TV semata-mata. Dia meresap pelan-pelan masuk macam dalam poket kita. Masalah dia, ramai antara kita yang rasa benda ni tak ada kena-mengena dengan hidup kita sendiri. Kita kerja, kita simpan dalam bank, kita ulang rutin yang sama setiap tahun. Tak salah, tapi kita tak sedar duit kertas sebenarnya paling cepat terkesan bila ekonomi bergoncang. Turning point saya simple saja. Bila saya betul-betul kira perbelanjaan saya yang saya ni tak boros, tapi nilai duit tu saya perasan makin susut. Masa itulah baru saya faham satu benda. Urus keuangan ni bukan sekadar cukup bulan ni sahaja, tapi soal kita lindungi nilai duit untuk tahun-tahun yang akan datang. Tak perlu pun jadi pakar ekonomi, cukup untuk kita sedar satu prinsip. Kalau dunia ini tak stabil, duit kita kena ada tempat untuk berlindung. Tak perlu pun buat keputusan yang besar hari ini tuan-puan. Cukuplah anda mula tanya dekat diri sendiri, kalaulah benda ini berulang 5 ke 10 tahun, duit saya ni masih selamat ataupun tidak. Kalau anda rasa video ini buat anda ni berhenti sekejap dan berfikir, boleh save dulu video ini ataupun share dengan orang lain yang anda sayang. Kadang-kadang kesedaran kecil hari ini boleh selamatkan banyak benda di masa akan datang.